Soalan yang sama 2 kali 5 berapa? Tapi cara ini dengan tegas, dengan penuh keyakinan memberitahu Presiden, ya terserah Bapak mau berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi ke channel saya, Jual channel kita. Okay, dengar tadi sedikit sedutan yang disampaikan perkongsian ataupun ceramah yang disampaikan ataupun ucapan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Dato' Fazlina Siddiq, memberitahulah teknik ataupun cara pengiraan darab, hasil darab 2 kali 5, iaitu kalau biasa, kalau ilmu hisab atau ilmu matematik 2 kali 5 10. So katanya kalau dalam ilmu jawapan dalam ilmu politik jawapan dia lain . So jom saksikan video punah bersama-sama saya. Let's go. Zas. Kalau ilmu hisab 2 kali 5 10. Tetapi kalau ilmu lain ada jawapan yang lain. Jadi Bapak Presiden bertanya, jadi kalau ilmu lain itu maksudnya jawapannya berapa? Kalau ilmu politik boleh jadi 10, boleh jadi 20, boleh jadi 30. Untuk 2 kali 5. Ilmu politik boleh jadi 10, boleh jadi 20, boleh jadi 30. Untuk 2 kali 5. Ya. Jadi yang cara ini baik. Masuk cara yang ketiga. Soalan yang sama 2 kali 5 berapa? Tapi cara ini dengan tegas, dengan penuh keyakinan memberitahu Presiden, ya terserah Bapak mau berapa. Ya. Jadi calon nombor 3 ini yang dapat jadi Menteri Kabinet. Itu matematik dalam konteks. Okay guys, so korang tengok video yang berdurasi dalam 1 ke 2 minit tu satu kata ucapan mungkin Dato' Fazlina Siddiq ni mensuruh orang kata yang tamu-tamu yang datang tu berfikir keadaan dia ada kongsikan teka-teki ataupun satu benda yang kalau basic macam ilmu hisab ataupun ilmu matematik ni 2 kali 5. So macam kita dimaklum lah, kalau 2 kali 5 ni memang 10 tapi Dato' Fazlina Siddiq ni selaku Menteri Pendidikan, dia kata kalau dalam dunia politik jawapan dia mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, so mungkin 50. So jawapan yang mungkin apa disampaikan tu dalam politik kita faham bagi kita faham. Dalam politik ni kadang-kadang apa yang dicakapkan oleh ahli-ahli politik tu mungkin berbeza dengan apa yang akan dia buat kalau macam saya faham lah, sebab kalau dia memang kalau kita tahu ni memang 2 kali 5 memang betul. 2 kali 5 ataupun 5 kali 2 memang 10 memang takkan lari lah. Mungkin apa yang dikatakan tu orang kata skopnya kepada ahli politik. Kita tengok sekarang ahli politik sekarang ni memang dia orang ni kalau bercakap bergegau-gegau bercakap dengan manifesto depa kadang-kadang dia orang ni cakap, orang kata manis di mulut manis di bibir tapi laksanakan tu memang susah memang cukup susah dengan kita tengok sekarang ni di manifesto PH di PRU 15 tadi kita tengok memang satu manifesto yang kata-kata wow, apa yang dikatakan tu menarik. Walaupun hakikatnya kita tengok 2 kali 5 tu 10, tapi hakikatnya bagi orang politik ni dia akan mungkin jadi 20, mungkin jadi 30, mungkin jadi 50. Dan
kadang-kadang apa yang kita tengok dengan realiti sekarang ni memang betul. Ahli-ahli politik ni, kita tengok kadang-kadang apa yang diorang cakap tu melengkaui pemikiran kita dan kadang-kadang kita fikir, oh betul juga. Okay, jawapan ni mungkin 20, mungkin 30, okay, mungkin 50. Dan cara percakapan tu yang disampaikan oleh ahli politik tu akan mengibatkan kita ni rasa wow, cair lah. Dan satu lagi, Datuk Fazlina jadi berkongsikan tadi, dia kata apabila kita berjumpa dengan presiden ataupun mungkin masukkan tu mungkin Perdana Menteri ke apa ke, okay, kalau Perdana Menteri ataupun orang yang berkuasa lah, orang yang lebih tinggi, siap kita tanya lagi kan, dengan penuh yakin, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan ataupun penuh orang kata semangat lah. Okay, saya tanya lagi, berapa presiden mau? Okay, dia nak berapa? So jawapannya walaupun 2 kali 5 tu 10, okay, tapi jawapan yang diberikan oleh orang-orang yang berkuasa ni lebih lagi berkuasa lah, lagi tepat ataupun lebih betul bagi diorang ni lah, selaku orang kata yang mengampu lah. Okay, kalau kita jadi ahli politik ni, tengok lah, okay, so pandai mengampu. Walaupun kita tengok ada yang, kita tengok menteri-menteri di kalangan menteri-menteri PH sekarang ni lah, Pakatan Kerajaan Paduan ni, ada yang kalah, bukan kita nak petikaikan lah, tapi mungkin diorang dipandai berkawan, pandai mengambil hati ketua-ketua diorang, pucuk-pucuk pimpinan diorang atau pengurusi-pengurusi ataupun kawan-kawan diorang. So diorang akan jadi seseorang daripada menteri-menteri kabinet lah, macam apa yang diperkatakan oleh Datuk Fazlina Siddiq itu betul lah. Okay, macam kita tengok sekarang, contoh dia menteri KDN, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Datuk Saifuddin Sution tu, walaupun dia memang kalah bertanding di Kedah, di Parlimen di Kedah, tapi dia tetap jadi menteri. So yang itulah contoh apa yang disampaikan oleh Datuk Fazlina Siddiq itu, walaupun jawapan memang patutnya salah. Okay, bukannya jawapan selain daripada 10, tapi bila dengan kita punya ketegasan kita, dengan semangat kita, dengan kita cuba nak mengambil hati kita punya ketua kita, dan kita tanya berapa jawapan yang dia nak. Tak kisah berapa pun, janji. Okay, so setakat itu sajalah saya nak kongsikan malam ni lah berkenaan dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Datuk Fazlina Siddiq itu. Mungkin konteks lain, tapi apa yang saya faham macam itulah. Okay, dia related dengan apa yang dengan situasi politik kita ni, okay, negara kita ni. Kita tengok, wow, okay, kalau hakikatnya memang betul, kalau benda tu salah lah, tapi jadi orang politik ni mungkin akan jadi lain jawapan dia. Okay, mungkin akan jadi benda lain. Macam kalau benda salah tu mungkin dia akan jadi dia akan berbelit-belit lah. Dia orang akan cuba merungkai ataupun cuba mengelak ke apa macam mana kan, memperlambatkan urusan tu, okay, dengan macam-macam lah. Okay, dan last kali tu bila kita nak jadi menteri kabinet, kita kena baik dengan pengurusi kita lah, ataupun pucuk pimpinan kita, dan kita siap tanya lagi berapa yang nilai yang dia nak. Dan dalam situasi sekarang ni kita tengok apa yang dia orang nak, kita akan cuba, ahli-ahli parlimen akan cuba penuhi, dan akhirnya akan mendapat jawatan lah. Okay, so yang menjadi mangsanya ialah rakyat lah. So sepatutnya mungkin ada konteks lain yang Datuk Fazlina Siddiq nak sampaikan, dan tapi yang saya faham macam tu lah. So apa komen korang, apa yang korang faham dengan video tersebut, dan tinggalkan komen kat bawah. Sehingga menjumpa lagi video yang akan datang. Sehingga menjumpa lagi, sungguh bermanfaat kepada semua. Sharing. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.